kita simpan emas kat sini. Kita diajar untuk simpan emas, betul tak? Ada duit simpan emas, ada emas ada duit. Kita buat apa? Kita trust ke public gold ni. Kita bayar duit kita monthly tau. Kita hari ni kita lock 100 gram, betul tak? Kita lock 100 gram dengan public gold ni. Kita pegang tak dekat tangan kita 1 gram? Tak pegang. Tapi kita buat apa? Okay, bulan Januari kita bayar dah 3K. Februari kita bayar 3K. Mac kita bayar 3K. Sampailah bulan ke-10 kita genap kita punya, kita lock ni kan. Baru kita tebus emas. Apa public gold buat dengan duit kita ni? Selama ada sebulan dan 30 hari, kali dengan 10 bulan, 300 hari ni public gold dah rolling duit kita, emas kekayaan dia bagi pada dia. Kita dapat benda. Kita dapat emas kita 1 gram tu. Yalah, lepas 10 kali payment complete dah dapat emas. Tapi kita terfikir tak yang public gold ni akan bankrupt? Tak fikir pula. Kita tak fikir pun. Sebab kita try. Sebab public gold ada kilang, public gold ada cawangan, public gold ada ejen yang pakai kod. Oh, saya ejen public gold, simpan emas, awak akan ada duit. Macam kita lah. Sekarang ni kita buat pada cash ni hari ni. Tapi kita buat pada cash hari ni, cash ambil kita punya emas dulu. Lepas tu kita tanya pula, kalau cash bankrupt macam mana, kalau emas kita hilang macam mana. Tadi kita buat kat sini, kita tak terfikir pula duit kita tadi dia buat lari. Sebab kita dah trust je, sebab dia ada branding dia. Yang ni